Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan proposal kajian tindakan iaitu meningkatkan kemahiran berfikir dalam penulisan karangan bahasa Melayu bagi murid tahun 6 melalui teknik 5W1H. Seterusnya, ini adalah kumpulan kami. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Syafiq Zahika dan Nurina Hazika, Sahira, Nurin Syafiqah dan Wan Bahira. Saya Sahira binti Ramzi. Saya akan memulakan pembentangan dengan relaksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Kajian terdahulu menunjukkan banyak kajian KEBAT tertumpu kepada pelajar sekolah menengah sahaja. Laporan kajian keperluan oleh Perunding Castro Education dan Central School US pada tahun 2011 menunjukkan bahawa pemikiran aras tinggi dalam kalangan murid di Malaysia masih di tahap yang rendah. Ini menunjukkan bahawa kemahiran KEBAT masih belum dikuasai oleh murid dalam penulisan karangan. Terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh guru semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, kelas hadapan boleh menerapkan KEBAT di dalam penulisan karangan tetapi masih memerlukan bantuan dan bimbingan guru. Manakala murid kelas yang di belakang pula memerlukan sepenuhnya bimbingan guru dari awal sehingga akhir. Murid juga tidak mencapai jangkaan guru dalam mengemukakan pendapatnya. Ini kerana masalah murid yang tidak memberikan komitmen dan bersungguh-sungguh semasa berfikir. Selain itu, kajian lepas juga menyatakan bahawa kemahiran menulis karangan dalam kalangan pelajar masih menjadi masalah yang berlarutan sehingga hari ini. Para pengkaji menemukan bahawa pelajar-pelajar mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan dan mengembangkan isi karangan kerana kurangnya pengetahuan dan idea. Sikap murid juga malas menyebabkan mereka tidak dapat menulis karangan dengan betul dan baik sehingga menganggap penulisan karangan sebagai beban dan tugas yang melelahkan. Pelajar yang kurang suka membaca pula mengalami kesulitan mengembangkan kosakata dan tidak tahu bagaimana menghubungkaitkan isi dengan penjelasan secara teratur. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam menghasilkan karangan yang berkualiti. Beberapa masalah lain yang dihadapi juga termasuklah kesulitan menyusun idea dan membuat penjelasan dengan baik, kesulitan menyelesaikan karangan dalam waktu yang ditentukan kerana terlalu lama mencari idea serta kurangnya isi dan pengulangan penggunaan isi yang sama. Seterusnya ialah fokus kajian. Mata pelajaran Bahasa Melayu yang diuruskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia serta diperakui Kementerian Pendidikan kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan ke institusi pendidikan tinggi awam. Ini menunjukkan betapa pentingnya Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan Bahasa Melayu juga menekankan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi sebagai suatu elemen yang mampu menjana pemikiran murid ke arah mencapai kejayaan dalam pelajaran mereka. Terdapat dua fokus kajian, iaitu fokus kajian pertama ialah peningkatan kemahiran murid yang lemah dalam penulisan karangan melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT. Kajian ini melibatkan dua kelas tahun 6 yang terdiri daripada 18 orang murid iaitu 13 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan yang lemah dalam pembinaan karangan Bahasa Melayu serta membantu pelajar-pelajar membina karangan yang lengkap menggunakan teknik yang betul. Masalah yang dihadapi oleh murid sekolah rendah dalam kemahiran menulis telah menjadi perhatian utama dalam pendidikan di Malaysia. Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh semua murid. Namun, masih ada pelajar yang tidak dapat mengembangkan ayat serta idea dalam karangan, terutama melibatkan soalan berkaitan kemahiran aras tinggi. Fokus kajian yang kedua pula ialah peningkatan kemahiran teknik pengajaran guru dalam pembinaan karangan Bahasa Melayu. Fokus ini melibatkan 2 orang guru Bahasa Melayu yang mengajar tahun 6. Seorang guru yang bijak dalam mengatur strategi pengajaran memiliki kelebihan penting kerana dapat membantu pelajar yang memiliki kemampuan Bahasa Melayu yang berbeza. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi pengajaran yang sesuai, guru dapat membantu pelajar mengembangkan idea serta kemampuan berfikir secara kreatif.
Seterusnya, saya akan sambung berkenaan objektif kajian. Saya Nurina Hazika binti Makmur, nombor matrik P157543. Jadi, objektif kajian kami ialah untuk mengenal pasti kesukaran yang dihadapi oleh murid tahun 6 dalam penulisan karangan bahasa Melayu serta mengenal pasti juga apakah asbab kepada kesukaran dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Di samping itu juga, kajian ini juga dibuat untuk melihat dan menilai kaedah intervensi yang digunakan untuk mengatasi isu tersebut dan berharap kaedah yang digunakan ini dapat membantu kajian serta dapat digunakan pada masa hadapan. Seterusnya, objektif khusus kami yang pertama, meningkatkan keupayaan murid untuk menjana idea dan mengembangkan isi karangan melalui intervensi detektif mengapa 5W1H. Yang kedua, memperkaya kosakata murid serta mengurangkan penggunaan bahasa dialek atau bahasa rojak melalui intervensi detektif mengapa 5W1H. Dan yang ketiga, meningkatkan penguasaan tata bahasa dalam penulisan karangan melalui intervensi detektif mengapa 5W1H. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Seterusnya adalah sasaran kajian. Kajian ini melibatkan sekumpulan murid daripada 2 kelas tahun 6 yang terdiri daripada 18 orang murid iaitu 13 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Fokus diberikan kepada murid-murid tersebut yang mempunyai tahap penguasaan penulisan karangan yang sederhana dan lemah. Peserta kajian ini dipilih berdasarkan bukti-bukti penulisan lalu yang menunjukkan simptom-simptom kesukaran berfikir aras tinggi seperti kekurangan cadangan atau idea kreatif dan struktur karangan yang statik. Kumpulan murid ini juga dipilih kerana mereka bukanlah murid yang lemah membaca atau menulis. Sebaliknya, mereka adalah kelompok yang memerlukan scaffolding iaitu bimbingan terancang dari segi metakognitif iaitu cara mereka berfikir. Kajian tindakan ini juga melibatkan 2 orang guru subjek Bahasa Melayu tahun 6 sebagai responden iaitu peserta kajian bersama di mana masing-masing mengajar setiap kelas yang berperanan sebagai pelaksana intervensi, pemerhati dan pembekal data maklum balas kualitatif iaitu melalui borang semakan terhadap teknik penulisan karangan yang dikaji. Kedua-dua responden ini dipilih berdasarkan kriteria khusus bagi memastikan data yang diproses mempunyai kebolehpercayaan ataupun reliability yang tinggi. Pemilihan 2 orang guru ini sebagai responden adalah bertepatan dengan reka bentuk kajian tindakan yang berbentuk kolaboratif. Melalui penibatan mereka, kajian ini bukan sahaja berfokus kepada peningkatan markah murid, tetapi boleh meningkatkan kualiti pengajaran dan pemudahcaraan PDPC guru tersebut dalam bilik darjah. Seterusnya, tinjauan awal. Tinjauan awal bagi kajian tindakan ialah fasa pengumpulan data untuk mengenal pasti dan membuktikan kewujudan sesuatu masalah secara sah. Ia membolehkan guru membuktikan kesukaran pelajar melalui bukti konkret seperti analisis dokumen sebelum menetapkan fokus tindakan. Tinjauan awal ini juga bertujuan untuk membuktikan kewujudan masalah secara objektif menggunakan pelbagai instrumen, bukan sekadar agak-agak atau tekaan guru. Instrumen kutipan data. Bagi mengenal pasti punca sebenar isu kekurangan idea dan kegagalan murid mengembangkan perenggan, satu tinjauan awal telah dilaksanakan. Tinjauan ini menggunakan kaedah triangulasi data, 3 kaedah kutipan data untuk memastikan kesahihan isu yang dihadapi oleh kumpulan sasaran. 3 kaedah kutipan data adalah yang pertama, analisis dokumen. Yang kedua, pemerhatian berstruktur. Dan yang ketiga adalah temu bual. Tata cara kutipan data. Yang pertama, analisis dokumen iaitu semakan hasil kerja murid. Pengkaji mengumpul buku latihan karangan murid, buku latihan harian dan kertas jawapan pentaksiran bilik darjah. Fokus akan diberikan kepada bahagian karangan bahagian C iaitu penulisan karangan respons terbuka. Yang kedua, pemerhatian berstruktur iaitu borang, senarai, semak, pemerhatian guru. Pengkaji menyediakan sehelai borang, senarai, semak, pemerhatian kepada guru semasa proses PDP berlangsung, di mana guru akan memberikan satu tajuk karangan kibat. Pengkaji menetapkan masa 10 minit untuk murid membina draft perenggan secara kendiri tanpa bantuan. Yang ketiga, temu bual. Pengkaji
mengadakan sesi temu bual santai selama 5 minit setiap seorang di luar waktu belajar. Temu bual ini dijalankan secara individu bagi mengelakkan murid berasa dihakimi atau malu. Sesi temu bual santai ini direkodkan dalam bentuk rakaman suara dengan kebenaran. Tata cara analisis data. Yang pertama, analisis dokumen. Apa yang diteliti iaitu kriteria analisis ialah kuantiti ayat, kualiti huraian dan pemberian markah atau tahap penguasaan. Pengkaji merekodkan markah bahagian karangan dan tahap penguasaan PBD untuk dijadikan baseline data. Yang kedua, pemerhatian berstruktur. Aspek tingkah laku yang diperhati ialah tempoh masa bertindak balas, kekerapan meminta bantuan dan tahap penglibatan. Pengkaji mengukur berapa lama murid terbenung atau tidak menulis apa-apa selepas tajuk diberikan, mengira berapa kali murid memanggil guru untuk meminta bantuan atau meniru rakan sebelah untuk mendapatkan idea. Yang ketiga, temu bual. Pengkaji bertanyakan soalan bermula daripada tahap mudah ke tahap refleksi diri. Sesi ini dirakam menggunakan peranti audio. Dapatan tinjauan awal bagi analisis dokumen. Berdasarkan semakan terhadap buku latihan harian dan skrip jawapan pentaksiran, didapati bahawa kesemua mereka menghadapi isu perenggan kurus. Secara purata, satu perenggan isi yang dihasilkan hanya mengandungi 1.4 ayat. Pola penulisan yang dikesan adalah seragam di mana murid memulakan perenggan dengan menulis isi utama namun terus menamatkan perenggan tersebut tanpa diikuti oleh ayat huraian mengapa atau bagaimana, ayat contoh maupun ayat kesan. Analisis dokumen ini membuktikan secara objektif bahawa murid sasaran belum menguasai teknik penulisan perenggan yang matang dan gagal memenuhi standard penulisan murid tahun 6 yang sepatutnya mengandungi elemen kebat. Dapatan tinjauan awal bagi pemerhatian berstruktur, pengkaji mendapati bahasa tubuh murid sasaran memperlihatkan tanda-tanda kelesuan idea. Melalui borang senarai semak, direkodkan bahawa murid sasaran mengambil masa purata 12 hingga 15 minit hanya untuk membina draft satu perenggan isi. Sepanjang tempoh tersebut, murid kerap memadam semula ayat yang telah ditulis, memegang kepala, memandang siling dan menoleh ke arah rakan sebelah untuk meniru idea. Tingkah laku ini menunjukkan bahawa murid mengalami jalan buntu untuk menstrukturkan pemikiran aras tinggi mereka ke dalam bentuk ayat huraian. Dapatan tinjauan awal bagi temu bual. Hasil transkripsi temu bual mendapati terdapat dua faktor utama yang menyekat keupayaan mereka untuk menulis huraian panjang, iaitu ketiadaan mekanik atau formula berfikir dan kebimbangan terhadap tata bahasa. Apabila disoalan mengapa mereka tidak memanjangkan ayat selepas menulis isi utama, murid kedua menyatakan, "Saya tahu cikgu, kita tak boleh buang sampah sebab nanti sungai kotor, ikan mati. Tapi saya tak tahu macam mana nak sambung ayat tu selepas perkataan kerana. Otak saya rasa blank nak cari perkataan seterusnya." Manakala murid ketiga pula memberikan respons yang menunjukkan isu keyakinan diri. "Saya takut kalau saya tulis ayat panjang-panjang, nanti ayat saya jadi belik-belik dan banyak salah ejaan atau tata bahasa. Jadi saya tulis satu ayat pendek je lah cikgu. Janji ada isi." Jadi berdasarkan ketiga-tiga data ni, secara kesimpulannya, murid sasaran ni sebenarnya mempunyai pengetahuan asas tentang isi karangan. Namun, mereka gagal mengembangkannya kerana ketiadaan scaffolding bimbingan atau formula yang sistematik untuk membimbing proses metakognitif cara mereka berfikir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Syafiqah binti Makmur. Saya akan meneruskan lagi dengan bahagian intervensi yang dicadangkan. Okay, bagi intervensi yang dicadangkan ialah menggunakan teknik detektif mengapa 5W1H. Bagi teknik ini terbahagi kepada 3 fasa. Yang pertama, fasa pra-penulisan. Yang kedua, fasa proses penulisan. Dan yang ketiga, fasa pasca penulisan. Bagi fasa pertama iaitu fasa pra-penulisan, bagi fasa ini terdapat 3 aktiviti yang dilaksanakan. Okay, aktiviti yang pertama adalah buku log detektif. Okay, kenapa aktiviti ini
Kenapa menggunakan aktiviti ini ialah kerana supaya murid dapat mengumpul data serta meningkatkan keupayaan murid dalam merangka isi karangan. Okay. Bagi cara pelaksanaan pula, sebelum guru membahagikan murid kepada kumpulan, guru akan memberitahu ataupun membentangkan tajuk karangan di hadapan kelas supaya murid-murid tahu. Kemudian, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan kecil. Setiap kumpulan akan diberi satu buku log mini dan juga satu peta item untuk mereka mencatat dan juga menjana idea penulisan karangan dengan tersusun. Berikut merupakan bahan bantu mengajar bagi aktiviti buku log detektif, iaitu buku log mini dan juga template peta item yang akan diberikan kepada murid-murid. Bagi aktiviti kedua, untuk fasa yang pertama adalah dinamakan sebagai file case detektif. Kenapa menggunakan aktiviti ini adalah kerana untuk melihat murid mengenal pasti maklumat dan mereka perlu analisis maklumat tersebut sebelum mula menulis karangan dengan lengkap. Okey, bagi cara pelaksanaan pula adalah setiap kumpulan akan diberikan satu file pocket manila yang mana di dalam file tersebut sudah mengandungi gambar rajah bagi tajuk karangan yang telah diberikan oleh guru. Murid dalam setiap kumpulan mestilah bekerjasama untuk mencari isi tersurat dan tersirat berdasarkan gambar yang diberi. Setelah mereka selesai mencari isi-isi tersebut, mereka perlulah menyusun isi tersebut mengikut turutan di dalam buku log untuk dijadikan perenggan dalam karangan yang mereka akan buat nanti. Berikut saya sertakan bahan bantu mengajar bagi aktiviti file case detektif. Yang pertama ialah file pocket manila, yang kedua ialah lembaran gambar yang mana akan dipotong dan dimasukkan di dalam file pocket manila, dan yang ketiga ialah kantar pembesar plastik yang mana akan digunakan oleh murid untuk mencari isi tersurat dan tersirat semasa aktiviti dijalankan dan menjadikan aktiviti tersebut lebih menarik. Aktiviti terakhir bagi fasa yang pertama iaitu fasa pra-penulisan dinamakan sebagai soal siasat detektif. Aktiviti ini dijalankan dengan menggunakan permainan role play. 2 orang wakil murid dipilih untuk menjadi watak seperti detektif dan juga suspek. Setiap ahli kumpulan mestilah mencatat jawapan yang telah diberikan oleh detektif dan juga suspek semasa aktiviti role play dijalankan. Jawapan tersebut mereka mestilah catat dalam kertas A4 yang telah diberikan oleh guru sebelum permainan ataupun sebelum aktiviti dimulakan. Aktiviti ini memfokuskan kepada kemahiran mendengar dan juga lisan untuk memperkukuhkan huraian isi karangan sebelum pelaksanaan proses menulis. Berikut merupakan bahan bantu mengajar bagi aktiviti yang ketiga iaitu soal siasat detektif. Antaranya adalah kad role play, kertas A4 dan juga skrip panduan soal selidik yang mana skrip ini disediakan oleh guru untuk kegunaan murid yang dipilih sebagai watak detektif dan juga suspek. Seterusnya, saya akan menerangkan aktiviti yang dilaksanakan bagi fasa yang kedua iaitu fasa proses penulisan. Aktiviti ini dinamakan sebagai makmal forensik karangan. Kenapa aktiviti ini dilaksanakan adalah kerana untuk membantu ataupun dapat membantu murid mengenal pasti serta menyedari sama ada karangan yang mereka buat tu seimbang ataupun tidak. Aktiviti makmal forensik karangan ni dilaksanakan secara individu. Ini kerana untuk guru melihat sama ada murid-murid ni boleh buat ataupun tidak karangan tersebut. Setiap murid akan diberi sehelai kertas kajang untuk mereka membuat karangan. Murid-murid perlulah melengkapkan karangan tersebut berdasarkan maklumat yang telah mereka dapat melalui aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sebelum ini.
Bagi murid yang tidak mampu lagi melengkapkan karangan tersebut akan dibantu oleh guru sehingga mereka dapat menghasilkan karangan yang perlu mereka buat. Jadi, ini merupakan bahan bantu mengajar bagi aktiviti yang keempat iaitu makmal forensik karangan. Bahannya adalah kertas kajang dan juga satu set pen merah, biru, hitam. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya pada fasa ketiga iaitu fasa pasca penulisan, aktiviti ini diberi nama sebagai refleksi rencana detektif. Okey, jadi pada fasa ini, aktiviti ini dijalankan secara berpasangan dan murid pula telah diberikan borang senarai semak. Okey, jadi aktiviti ini dijalankan secara murid akan bertukar hasil karangan dengan rakan masing-masing untuk menyemak hasil karangan rakan-rakan sama ada dari segi ejaan, tanda baca, struktur ayat dan isi yang relevan. Guru pula bertindak sebagai pembimbing dan memberi galakan yang mana guru akan memberi stiker reward untuk murid yang tiada kesalahan dalam hasil karangan yang telah dibuat. Okey, jadi aktiviti ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana murid-murid menilai dan menganalisis hasil kerja yang telah dibuat ataupun yang telah diselesaikan. Jadi berdasarkan aktiviti pada fasa ketiga iaitu fasa pasca penulisan melalui aktiviti refleksi rencana detektif. Jadi ini adalah bahan yang digunakan pada aktiviti tersebut. Seterusnya saya akan sambung berkenaan cadangan penilaian. Cadangan penilaian terbagi pada 3 iaitu semasa fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Jadi pada fasa pertama, penilaian dilakukan secara berkumpulan. Jadi semasa penilaian pertama ini iaitu menggunakan pemerhatian formatif. Di sini guru atau pengkaji menyemak buku log untuk mengira peratusan penguasaan awal idea murid. Di sini juga dinilai untuk merekodkan sama ada murid tersebut ataupun sesebuah kumpulan murid berjaya mengeluarkan kesemua 6 elemen 5W1H dan senjata rahsia. Senjata rahsia itu apa? Senjata rahsia itu adalah kosakata. Adakah mereka berjaya mengeluarkan kosakata yang luas di dalam buku log mereka? Jadi pada pemerhatian yang pertama ini, menggunakan borang senarai semak penguasaan elemen kognitif 5W1H yang menggunakan skala dikotomi ya atau tidak. Yang kedua, pada aktiviti kedua, penilaian kedua penilaian yang digunakan adalah menganalisis dokumen. Di sini guru ataupun pengkaji menilai struktur organisasi idea yang mana idea itu adalah idea tersurat dan tersirat dalam penulisan karangan. Jadi guru ataupun pengkaji menilai sebelum penulisan draft penuh bermula. Jadi pengkaji menilai hasil analisis maklumat tersurat dan tersirat dalam fail sulit. Jadi aspek yang dinilai adalah melibatkan keupayaan murid untuk menyusun kronologi idea mengikut struktur perenggan iaitu sama ada pendahuluan, isi dan penutup yang logik berdasarkan bahan rangsangan. Jadi di sini dokumen yang digunakan ataupun penilaian yang dilakukan adalah melalui skala kadar analitik rangka karangan, skala Likert 1 hingga 5. Yang ketiga, pemerhatian yang digunakan ataupun penilaian yang digunakan adalah pemerhatian secara kualitatif dan simulasi desain. Di sini, guru mencatat perkembangan kebat ataupun kemahiran berfikir dan aras tinggi serta komunikasi murid. Manakala murid menjadi audiens untuk menyemak hujah rakan di hadapan. Okey, semasa simulasi soal siasat berlangsung, guru mencatat tahap keyakinan, penggunaan soalan kritikal dan kematangan huraian iaitu punca dan kesan dalam penulisan murid. Okey, murid pula yang menjadi audiens menilai rakan di hadapan menggunakan senarai semak lisan yang mudah. Di sini menggunakan borang pemerhatian nota lapangan iaitu field notes guru dan senarai semak lisan rakan sebaya. Seterusnya semasa fasa kedua iaitu fasa proses penulisan. Di sini penilaian semasa ini dilakukan secara individu iaitu secara kendiri. Jadi di sini penilaian menggunakan menganalisis dan pentaksiran kendiri lah. Jadi murid menggunakan kod warna pen sebagai visual scaffolding. Manakala guru pula menilai grade draft akhir pada kertas kajang. Disebabkan aktiviti ini berlaku secara individu, jadi penilaian ini difokuskan kepada analisis dokumen, iaitu hasil analisis pada kertas kajang.
Guru pula menilai keseimbangan perenggan berasaskan bukti visual kod warna, iaitu guru menggunakan hitam sebagai isi, biru pula huraian, merah pula ungkapan. Jadi di sini penilaian dilakukan melalui rubrik pemakahan karangan berfokus yang mengandungi aspek, struktur ayat, keseimbangan, kod warna dan kelengkapan 5W1H. Seterusnya pada penilaian fasa ketiga iaitu fasa pasca penulisan, murid di sini penilaian dilakukan secara berkumpulan ataupun secara berpasangan. Di sini murid yang menyemak silang karangan rakan. Murid yang menyemak karangan rakan menggunakan kaedah silang semak. Jadi murid ini menjadi komander detektif yang mana mereka mengisi borang refleksi melalui penulisan karangan rakan mereka. Murid bertindak sebagai komander detektif untuk menyemak ralat yang terdapat dalam penulisan karangan, sama ada terdapat kesalahan ejaan, tata bahasa dan isi pada karangan. Di sini menggunakan senarai semak kriteria. Seterusnya, pengkaji atau guru menganalisis borang refleksi kendiri murid untuk melihat dan menilai perubahan sikap dan kefahaman murid terhadap teknik 5W1H. Di sini menggunakan borang refleksi struktur iaitu model Gibbs dan senarai semak ralat, ejaan dan tata bahasa. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Seterusnya saya sambung kepada jadual pelaksanaan kajian, iaitu pada minggu pertama aktiviti kami buat adalah mengenal pasti masalah dalam PDPC, mengenal pasti objektif dan fokus kajian dan menetapkan kumpulan sasaran dan pemilihan subjek dan bentuk intervensi. Pada minggu kedua pula kami telah membagi tugas kepada ahli. Pada minggu ketiga, keempat, kelima dan keenam kami telah melaksanakan intervensi, pengumpulan data, penganalisian data dan penulisan laporan kajian tindakan. Pada minggu ketujuh, kami telah membuat semakan semula laporan dan pada minggu terakhir iaitu minggu ke-8, kami telah menghantar laporan akhir kajian tindakan. Seterusnya, ini adalah anggaran perbelanjaan bagi kajian tindakan kami yang mana berdasarkan intervensi yang kami jalankan, kami menggunakan beberapa bahan, antaranya ialah kertas A4, kertas kajang, buku log mini, fail pocket manila, bahan kraft iaitu kad role play, chalk, stiker dan pen 3 warna dan kantar pembesar plastik. Yang mana jumlah keseluruhan bahan-bahan kami gunakan ni sebanyak RM76.80. Okey, kesimpulan kepada kajian ini bertujuan untuk mengatasi masalah murid tahun 6 yang mengalami writer block, iaitu sukar mengembangkan isi karangan bergantung kepada hafalan semata-mata. Masalah ini juga dikenal pasti melalui analisis dokumen, pemerhatian PDPC dan temubual murid. Bagi menangani isu tersebut, intervensi detektif mengapa 5W1H diperkenalkan berasaskan teori Vygotsky, iaitu scaffolding. Intervensi ini melibatkan 3 fasa yang mana iaitu yang pertama pra-penulisan, iaitu untuk menjana idea. Yang kedua, proses penulisan untuk mengembangkan isi secara terancang. Dan yang ketiga iaitu pasca penulisan yang mana untuk refleksi serta penilaian kendiri. Kajian ini juga dilaksanakan selama 8 minggu dengan kos RM76.80 menggunakan pelbagai instrumen penilaian formatif bagi mengukur keberkesanannya. Intervensi ini dijangka dapat meningkatkan kemahiran penulisan karangan kebat murid dan memperkukuhkan amalan PDPC guru dan menyokong pembudayaan komuniti pembelajaran profesional di sekolah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.